Sebenarnya di public goal ni kita ada Dina, kita ada Golba. Jadi dua item ni sebenarnya item yang anda boleh miliki bila anda menabung di akaun emas public goal. Anda jangan confuse bila sebut sahaja Dina dan Golba ni, dua-dua ni dia emas yang sama. Emas yang sama dari sudut apa? Dari sudut ketulinan, nampak tak? Ketulinan ni berapa? 999. Yang ni berapa? 999.9. Maksudnya ketulinan yang sama. Yang berbeza nama je. Yang ni kita panggil Golba sebab dia petak, yang ni kita panggil Dina sebab dia bulat. Okey. Apa lagi perbezaan? Perbezaan dari sudut gram. Kalau tengok yang Golba ni gram dia, nampak tak? 100 gram. 50 gram. Lepas tu 1 kilogram. Maksudnya Golba ni dia genap. Golba ni dia genap. Tapi kalau yang Dina, dia ada titik perpuluhan Dina, nampak tak? Dina ni 4.25 gram. 21.25 gram. Lagi 42.5 gram. Dina ada titik perpuluhan, Golba dia genap. Jelas tak? So itu antara perbezaan Dina dan Golba kalau anda nak tahu.